Hai guys, Assalamualaikum. Okay, kali ni saya nak pergi beli Maggi Samyang sebab teringin nak makan. Nak kena pergi beli. Cik, yang ni tadi yang satu set lah. Macam ni. Satu bungkus macam ni? Satu bungkus. Yang ni ada lagi. Paket besar ni. Bungkus merah. Yang ni? Matilah. Tak ada. Sedap ini ni. Untuk berat. Ada isi kan? Boleh juga. Okay, thank you. Okay, ini saya dah beli. Satu jenis yang ni. Bukan macam satu pula. Ni jajang. Jajang saya suka yang ni dengan bulldog. So bulldog dia ada paket satu-satu. Untuk satu yang ni dia tak ada, dia jual yang ni je satu-satu. So saya beli yang ni lah. Satu bulldog. Bulldog ada dua. Ini. Dan juga ini cheese. Ni saya tak pernah rasa. Saya nak rasa. Satu ni dengan pink ni. Pink ni apa? Carbonara kot. So yang ni. So saya akan tunjukkan harga dia. Mungkin benda ni dah lama dah. Tapi sebab saya suka makan Maggi Korea ni, Samyang ni, macam sedap sikit. So saya tunjukkan harga yang saya beli. Total dia. Okay, untuk Samyang Carbonara yang satu paket satu-satu ni harga dia RM5 setiap satu. RM5. Kemudian untuk satu yang besar ni RM25. RM25. Total semua RM45 lah saya bayar. Okay. So saya nak pergi masak untuk Maggi Samyang ni. Okay, saya akan masak yang ni, jajang. Dia ada dua ni. Dan kemudian saya nak rebus ni dulu supaya dia lembut dulu. Okay. Okay, next saya akan masak telur dulu sebenarnya. So ini cara ni ikut korang lah. So ini cara saya lah. Saya nak masak telur dulu. So ini dia. Dah buka dah telur dia.
Next, saya akan masukkan Maggi ni terus. Sorry. Okay, so saya akan masukkan saya akan masukkan Maggi. Dan kemudian akan masukkan perencah lah. Okay. Dan saya akan tambah sikit air supaya dia ada kuah sikit. Okay. Okay, dah siap. So, jajang dia warna hitam. Okay, so ini saja saya tunjukkan untuk video kali ni. Teringin sangat nak makan ni. Apa ni? Samyang. So, ini saya beli. Samyang ni mahal sikit lah. Okay. So, ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.